Pertama, dapatkan contact number dia punya spouse. Kalau suami dapatkan nombor isteri, kalau isteri dapatkan nombor suami, kan? Kalau katakanlah dia bujang, mungkin ambil nombor anak dia, nombor parent dia, kan? Nombor adik-beradik dia. Okey. Kalau single, ambil contact number parent dia. Okey. Ambil alamat rumah dia, alamat office dia, kan? Kawan-kawan office dia kalau boleh, home office, contact number, home contact number, office contact number, home contact number. Lepas tu mungkin ambil contact number kawan-kawan dia, kan? So ini sebagai witness program, maknanya kita bagi tahu kawan dia bahawa yang dia ni ada ambil polisi. Sebab ada kes-kes kadang-kadang parent tak tahu, adik-beradik tak tahu orang tu accident, meninggal ke apa, kan, sudden death, tak ada siapa pun tahu yang dia ada polisi. Okay. So dia juga boleh jadi, untuk witness program ni boleh juga dijadikan sebagai, kita panggil referral. So nombor 3, tips on prospect income. Okay. So ni indikator. Kalau katakan lelaki gaji RM2,500 ke atas, ada surplus 500, you boleh maksimum ambil 7% hingga 8% saja, lebih jangan. Okay. Kalau you tak follow yang ni, chances very high nak kena. Tak percaya, you try lah. Okay. Kalau perempuan 2,000, depends lah, tengok. Kalau single lah ni, 500, ada extra 500 dan 7% 8% je. Tak boleh lebih daripada tu. Maksudnya kalau katakanlah income dia 2,000, kan, lebih 500, maksimum boleh pergi 140 je. Atau 160. Kalau ada katalah dia nak ambil medical card yang kena bayar sampai 200, tak boleh. Kan? So mungkin boleh propose hibah je dulu. Kan? Jangan ambil medical card. Okay. So far ada soalan?